Korang, sini aku nak cerita satu kisah sejarah yang memang dramatik betul pasal macam mana parti PAS pernah kena tendang keluar dari Barisan Nasional zaman dulu tu. Kisah ni bermula masa tahun 1974 sampailah tahun 1977. Memang kecoh habis masa tu. Dulu kan, PAS dengan UMNO ni pernah berbaik siap duduk dalam satu rumah besar yang kita panggil Barisan Nasional. Tapi nak dijadikan cerita, hubungan dorang ni tak kekal lama pun, cuma 3 tahun je. Puncanya, semua bermula dengan kemelut darurat Kelantan tahun 1977 tu. Jadi ceritanya, PAS ni masuk Barisan Nasional lepas menang pilihan raya tahun 1974. Tapi bila dah kawan, macam syarat yang kena ikut. Antara yang paling pedih buat PAS, dorang kena serahkan 14 kerusi Dewan Undangan Negeri Kelantan dekat UMNO dengan MCA. Lepas tu, PAS langsung tak dibenarkan buka cawangan kat negeri Johor. Bermakna dorang tak boleh nak berkembang, tapi sebaliknya UMNO pula yang diberi peluang nak masuk bertapak kat Kelantan. Bukan setakat tu je, PAS juga kena mengalah bab lantikan Menteri Besar Kelantan. Sebab UMNO nak tentukan yang memegang jawatan tu mestilah Dato' Mohamed Nasir. Padahal masa tu, Dato' Mohamed Nasir ni memang orang kuat PAS, tapi hati dia pula lebih condong ke arah Barisan Nasional dan UMNO. Bila Dato' Mohamed Nasir ni jadi Menteri Besar, dia buat kerja gila dengan cuba nak bawa perubahan besar dalam politik Kelantan. Dia berani bekukan tanah seluas 350,000 ekar daripada sebuah syarikat kat sana sebab nak bongkar kes penyelewengan yang berlaku. Bagi pihak PAS, tindakan Dato' Mohamed Nasir ni dah macam sabotaj parti sendiri. Dorang terus cop dia sebagai pengkhianat dan buat keputusan nak pecat dia. Masuk tarikh 15 Oktober 1977, keadaan jadi lagi hangat. PAS cuba usulkan nak pecat Dato' Mohamed Nasir kat Dewan Undangan Negeri dan memang berjaya pun, tapi dia ni jenis tak nak mengalah dan enggan letak jawatan. Suasana jadi makin parah bila 80,000 orang penyokong dia turun berhimpun dekat Kota Baru. Dorang desak supaya Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan. Bila keadaan jadi huru-hara, kerajaan pusat terpaksa masuk campur dan akhirnya pada 8 November 1977, satu darurat diisytiharkan kat Kelantan. Dato' Hussein On masa tu bentangkan rang undang-undang darurat ni kat Parlimen, tapi pemimpin PAS membantah sekeras-kerasnya sebab dorang rasa ni semua cubaan nak rampas kuasa dan gantung sistem demokrasi. Dato' Hussein On kemudian bagi kata dua, sama ada PAS nak pecat ahli Parlimen yang lawan undang darurat tu ataupun PAS kena keluar terus dari Barisan Nasional. Tapi PAS ni memang degil, dorang tak nak pecat orang kuat dorang macam Asri Muda dengan Nik Abdul Aziz. Akhirnya, pada 17 Disember 1977, tamatlah riwayat PAS dalam Barisan Nasional. Dorang pun kena tendang keluar dan kembali jadi pembangkang. Dato' Mohamed Nasir pula teruskan perjuangan dia dengan tubuh parti baru yang dinamakan Berjasa.